Pesara bekukan simpanan dalam emas. Puan M yang berusia 55 tahun telah berjaya bekukan simpanan persaraan beliau dari KWSP kepada emas fizikal sebanyak RM494,773 berjumlah 1 kilogram emas, 2 keping gold bar 250 gram dan 5 keping gold bar 100 gram. Sudah ramai pesara faham fungsi sebenar emas fizikal untuk simpanan persaraan mereka. Ia bukanlah untuk anda menggandakan simpanan anda, tetapi untuk memastikan simpanan anda tidak jatuh nilai untuk jangka masa panjang. Emas adalah aset simpanan yang paling baik sebagai pemegang nilai. Berbeza dengan nilai duit, tidak kira dalam bentuk kertas atau dalam simpanan bank, makin hari makin jatuh nilai. Nilai ringgit jatuh teruk pada Jun 2024 pada paras RM4.80 berbanding $1. Disebabkan itu, kadar inflasi terus meningkat. Walaupun simpanan di KWSP, ASP dan tabung haji memberikan anda dividen tahunan, tetapi keuntungan dari kenaikan harga emas lebih tinggi. Bagi yang ingin memulakan simpanan persaraan atau ingin bekukan sebahagian simpanan persaraan anda dalam bentuk emas, anda boleh PM atau komen untuk saya bantu dengan cara dan langkah terbaik buat anda.